Hai semua, welcome to Sembang Finance. Hari ini saya akan tunjuk korang macam mana nak buat deposit ke dalam akaun Webull. Dan seterusnya bagaimana nak trade dengan apps mereka. Sebelum kita bermula, video ini ditaja oleh Webull. Kalau awak belum register untuk Webull, pastikan awak menggunakan pautan Sembang Finance untuk mendapatkan ganjaran pengguna baru. Awak akan dapat ganjaran dalam bentuk saham dan saya pun akan menerima sedikit komisen. Inilah salah satu caranya awak boleh menyokong saya sebagai content creator di samping menikmati servis broker yang bertaraf antarabangsa. Very nice. Maklumat lanjut di pautan ini. Untuk membuat deposit, sebenarnya lebih mudah kalau awak membuat melalui phone awak. Sebelum awak boleh buat deposit, atau kalau ini kali pertama awak buka akaun dengan Webull, awak perlu pilih bank jenis apa yang awak mahu untuk akaun awak. Awak sebenarnya boleh pilih bank akaun jenis konvensional ataupun bank akaun jenis syariah. Kalau awak Muslim, sudah tentu pilih perbankan syariah. Dengan itu, semua urusan perbankan awak dengan Webull akan dibuat melalui perbankan Islam. Awak tekan logo Webull, pergi ke tab transfers, lepas tu tekan deposit dan pilih jenis bank apa yang awak nak. Macam itu saja awak dah tetapkan bank awak. Tapi pentingnya, lepas dah pilih, awak tak boleh tukar. Lepas awak dah pilih jenis bank, barulah awak boleh mulakan funding account. Untuk buat deposit, tekan logo bulan. Kalau awak nak masukkan duit dari luar ke dalam Webull, awak kena deposit masuk ke dalam accounts securities. Ya, walaupun awak nak trade futures, awak pun kena masuk ke dalam account securities dulu. Lepas tu, tekan butang deposit now. Bila dah tekan, awak akan nampak dia suruh awak buat bank transfer. Buat masa ini, Webull hanya boleh buat deposit melalui bank transfer. FPX belum ada lagi. So, copy saja bank account Webull dan buka apps bank sendiri dan buat transfer. Pastikan juga letak kod reference semasa awak buat transfer supaya pihak Webull senang nak cari akaun awak sebab kod ini special untuk akaun awak saja. Pastikan juga awak buat deposit menggunakan bank lokal kerana Webull hanya akan mengambil deposit dari bank yang diiktiraf Bank Negara Malaysia. Macam itu saja dah siap. Saya sendiri dah buat dan prosesnya agak cepat. Actually, dia hampir serta-merta kalau awak menggunakan personal banking account. Kalau awak nak trade futures, awak kena masukkan duit ke dalam akaun futures. Sekali lagi, prosesnya agak senang. Cuma yang bezanya, awak hanya boleh transfer dari akaun securities. Dari bank luar, tak boleh terus ke dalam akaun futures. Sila ambil perhatian benda ni. So, sekali lagi, tekan logo Webull. Pastikan awak dah transfer masuk duit tu ke dalam akaun securities. Sekarang, tekan deposit futures. Dan awak boleh selesaikan yang lain dengan sendiri. Bagi yang tanya, kalau awak nak trade pasaran saham US, futures US atau options US, awak perlu trade menggunakan US dollar. Pada pendapat saya, untuk mengelakkan kesusahan, awak kena awal-awal tukar dulu ringgit awak kepada US dollar. Kalau tidak, nanti dia akan cakap awak tak ada duit. Buat masa ini, auto conversion kepada USD tak ada lagi. Dan bagi yang tanya, buat masa sekarang, Webull tidak menawarkan margin trading. Maksudnya kalau awak nak trading saham US, pastikan awak mempunyai duit USD yang mencukupi. So, untuk tukarkan US dollar, awak hanya perlu tekan logo Webull, tekan securities, transfers, currencies exchange. Macam itu saja. Bagi yang tanya, awak tak boleh direct deposit US dollar. Masuk akaun Webull, semua kena ringgit Malaysia. Bila keluar dari akaun Webull, pun kena ringgit Malaysia. Ini Amlah punya hal. Okey, sekarang mari kita masuk bab trading. Kalau ini adalah kali pertama awak menggunakan platform Webull, masa awak register Webull, dia ada tanya pasaran apa yang awak nak. Pastikan awak pilih semua pasaran yang awak nak. Tapi katakan awak nak trade pasaran US, tapi terlupa masa register, jangan risau. Lepas dah register, awak masih boleh aktifkan. Awak cuma perlu tekan menu settings, manage brokerage account. Di sini awak akan nampak semua pasaran yang ditawarkan oleh Webull dan awak boleh aktifkan semua yang awak nak. Okey, sekarang mari kita bercakap tentang bagaimana nak buat trade dalam platform Webull. Pada pendapat saya, Webull punya platform memang sangat user friendly dan sesuai untuk pengguna yang baru nak berjinak-jinak dengan DIY trading. Dalam apps awak,
Bila awak pergi ke tab markets, katakan awak nak trading Google, awak cari dulu saham Google. Bila awak nak trade, awak tekan trade, awak akan nampak ini. Sekarang, mari kita lihat satu persatu pilihan-pilihan yang ada. Order type merupakan salah satu info yang paling penting apabila kita buat order. Yang bestnya, Webull dah siap explain semua pilihan yang ada. Bagi trader yang biasa, kita hanya akan menggunakan limit, market dan stop order. Tips untuk korang. Kalau awak nak beli sesuatu saham pada harga tertentu saja, gunakan limit order. Kalau awak nak beli, tak kisah harga apa sekarang, gunakan market order. Stop order pula biasanya digunakan sebagai stop loss. Contohnya, kalau awak beli sesuatu saham pada harga RM10, tapi awak tak nak rugi lebih daripada 10%, awak boleh letakkan stop loss pada RM9. Bila harga saham jatuh ke RM9, stop order akan diaktifkan dan sistem akan jual saham awak secara automatik. Sebenarnya, order type ni kita boleh buat video yang sangat mendalam. Tapi untuk video ini, kita stop kat sini. 3 order type ini boleh buat banyak benda sebenarnya. Stop loss, take profit dan sebagainya, semua tu sebenarnya dibuat menggunakan 3 order type kita tadi. Bagi korang yang tak nak pening buat order-order ini secara manual, jangan risau. Awak boleh buat group orders. Saya akan cuba buat demo. Katakan saya nak beli saham Google. Katakan saya pilih limit group order. Awak akan nampak bila awak scroll ke bawah, ada tempat ekstra untuk letak info lebih macam take profit dengan stop loss. Tak payah pening sangat. Ini dah sangat mudah berbanding setengah broker lain. Seterusnya, awak kena pilih trading hours. Trading hours ni maksudnya order awak akan aktif pada masa ini. Regular trading hours maksudnya order ini akan aktif hanya bila pasaran tersebut buka. Contohnya, untuk saham Google, order dia hanya akan aktif pada 10.30 malam masa Malaysia. Kalau awak nak order awak aktif pada masa lain, contohnya pada 11 pagi masa Malaysia, awak kena pilih 24 hours trading. Yup, kita boleh trade 24 hours dengan Webull. Cuma pastikan awak faham apa yang awak buat apabila awak melabur di luar pasaran biasa. Dan akhirnya, time in force. Untuk yang ini, dia ada 2 pilihan saja. Day bermaksud order awak akan aktif hanya untuk sehari. Lepas sehari, order tu akan automatic cancel kalau belum fill. Good till cancel pula bermaksud order tu akan aktif selama 90 hari atau sehinggalah awak manually cancel. Maklumat yang sangat penting untuk awak, kalau awak ada set stop loss, pastikan awak selalu gunakan good till cancel. Sebab awak tak nak stop loss awak tiba-tiba cancel dengan sendirinya selepas sehari. Okey, sebelum kita habiskan video ini, biar saya ajar awak macam mana nak close trade kita. Untuk ini, saya kena guna demo account sebab masa saya rekod pasaran dia tak buka. Tapi sebenarnya cara dia sama je dengan yang live. Anyway, yang ni lagi senang. Awak pergi ke saham yang awak nak tutup, awak tekan butang ni, dia akan cakap close order. Awak tekan dan terus semua datanya akan diisikan untuk awak. Awak cuma perlu pilih trading hours dan time in force. Yang lain tak perlu buat apa-apa. Tekan je, dia akan hantar order untuk close. Dan dengan itu, awak sudah pun ada semua maklumat yang diperlukan untuk buat trades dengan Webull. Cuma ada satu lagi yang awak perlu tahu. Buat masa ini, kerana Webull hanya menawarkan cash account, awak tidak boleh buat short selling. Kalau awak cuba macam ni, inilah mesejnya yang keluar. Okey, saya harap video ini berguna untuk awak. Kalau awak ada soalan, silalah tanya di ruang komen. Saya akan cuba jawab. Sekiranya awak mahu sign up dengan Webull, pastikan awak menggunakan link saya. Dan dengan itu, sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye.